Hukum pakai kopiah laki-laki sunat. Hukum pakai songkok sunat. Hukum pakai serban sunat. Bila tu keluar dari rumah. Okey, ini pendapat jumhur ulama. Nampak? Dan bukan wajib, macam perempuan wajib tutup kepala, lelaki sunat tutup kepala, bukan wajib. Okey? Kemudian simpan janggut dalam mazhab Syafi'i ringan, hukumnya sunat. Dalam mazhab lain wajib. Tu. Dalam mazhab lain wajib simpan janggut, tidak dicukur. Haram cukur janggut. Kalau kita pergi Afghanistan cukur janggut jeng. Nampak tak? Marah di Taliban. Tapi dalam mazhab Syafi'i ringan. Okey? Makruh cukur janggut, tidak berdosa. Tapi kalau kita simpan janggut sunat, itu beza dia. Jadi mu nak simpan janggut pakai kopiah boleh. Simpan janggut tak pakai kopiah pun boleh. Yang berat sekali jangan cukur janggut kerana tak suka kepada sunnah Nabi, barulah dilarang syarak. Okey?